Tok, kalaulah sebetulnya MIC ni keluar daripada BN, apa jadi pada UMNO selepas itu? UMNO bersama Anwar lah. Dia begini, dia fokus dia praksi dia tu, pokok dia tu ialah Anwar dan Zahid. Zahid. Jadi UMNO ni irrelevant sebenarnya. Dia hanya simbol pangkah. Jadi siapa nak bertanding, nak pergi simbol tu, pergi jumpa Zahid. Itu aja. UMNO dah tak ada perjuangan. Tak ada. UMNO ni dia ada duit, ada sejarah. Sejarah lama-lama. Jadi selagi Zahid bersama Anwar, UMNO akan bersama Anwar. Salabara nak buat apa pun, buat Datuk MIC nak buat MCA pun, Wikasio nak buat apa pun, dia tak peduli. Selagi dia ada Anwar. Selagi dia ada Anwar. Tapi maknanya bila MIC katalah MCA juga keluar, mana pergantungan UMNO kepada Anwar tu lagi kuat lah. Lagi dia peluk kuat lah. Lagi peluk kuat. Dan yang menjadi isu sekarang ni, ataupun yang menjadi percaturan perbualan ya,